Bukan DAP yang bercakap, bukannya PKR atau amanah. Yang bercakap pasal pemimpin UMNO hendaklah mengakui bahawa kegagalan urus takbir itu menyebabkan kewangan tabung haji itu rugi adalah Khairi Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani kepada semua yang mengikuti channel Wayang Tarbus yang dikendalikan oleh saya. So, seperti biasa, antara isu yang agak panas sikit selepas Pilihan Raya Negeri Sembilan ni, Pilihan Raya Negeri Sembilan ni, ialah tentang RCI tabung haji. Okey, kalau kita lihat selepas tertubuhnya Kerajaan Pakatan Harapan 01 PRU 14 2018, perkara yang banyak dilihat oleh kerajaan pada ketika itu ialah melihat prestasi kewangan tabung haji, yang mana sebelum tu banyak dibincangkan dalam parlimen tentang kegagalan pengurusan tabung haji itu sendiri, yang mana kalau dilihat sebelum 2018 tabung haji diberitakan kerugian 1.4 bilion, tetapi dalam laporan kewangan menunjukkan keuntungan 3.84, hanya semata-mata untuk menunjukkan tabung haji ini ada keuntungan dan tabung haji boleh membayar dividen kepada pendeposit dan pelabur-pelabur di tabung haji lah. Maknanya menyimpan tabung haji itu dapatlah sedikit imbuhan daripada pelaburan mereka. Ini berlaku sebelum 2018. Tetapi bila 2018 atas perkenan yang di-Pertuan Agong, maka Suruhanjaya Siasatan Diraja tabung haji ini telah dibuat. So berlakulah siasatan dengan komiti-komiti yang datang daripada pelbagai pihak untuk melihat belanjawan tabung haji itu sendiri, kedudukan kewangan tabung haji itu sendiri dan juga akaun tabung haji itu sendiri, bermula daripada 2014 sehinggalah 2018, dan proses RCI ini berjalan selama lebih kurang tak sampai 4 tahun, kerana pada 2022 laporan siasatan diraja ini telah lengkap tetapi tidak dihebahkan. Sekitar pada waktu itu sehingga hari ini banyaklah tanggapan-tanggapan dari pelbagai pihak, daripada pelbagai parti politik mengatakan tentang RCI itu sendiri. Ya, terus terang dan nyata laporan siasatan diraja ini telah mengatakan tentang pengurusan kewangan yang tidak stabil, salah guna kuasa yang berlaku. Lepas tu inilah terlibat pengambilan wang, sakau, sehingga ada yang kata sakau tapi 3-4 tahun tak ada orang pun yang didakwa. Inilah yang berlaku. Tetapi bila berlakunya Pilihan Raya Negeri Johor dan juga yang terang dan jelas pada Pilihan Raya Negeri Sembilan, maka parti-parti politik telah menggunakan perkara ini sama ada untuk berkempen ataupun memberi tekanan kepada pihak-pihak lawan mereka. So, kalau kita lihat, terus terang bila isu tabung haji banyak disebut dalam kempen Pilihan Raya Negeri Sembilan, maka Presiden UMNO pada ketika itu menyatakan janganlah dipolitikkan RCI tabung haji ini. Saya setuju dengan kata Presiden UMNO supaya jangan politikkan RCI ini sebelum siasatan dibuat dan selesai. Betul, itu betul. Kalau seseorang itu belum dibuktikan bersalah, janganlah kita terus kata orang itu pencuri, ataupun dengan kata lain kita katakan UMNO sakau. Tetapi jangan dipolitikkan itu tak bolehlah bermaksud jangan bercakap langsung tentang RCI.
ataupun kita lenyapkan apa yang telah RCI itu temui dan nyatakan. Jadi, antara dapatan RCI ialah kedudukan kewangan tamu haji bagi 2017 sepatutnya, ini yang saya cakap tadi, menunjukkan kerugian sekitar 1.4 bilion. Tetapi pada 2017 dilaporkan keuntungan sebanyak 3.4 bilion. Untuk apa? Perkara ini juga membangkitkan kelemahan tentang tadbir urus campur tangan politik dalam beberapa keputusan dan beberapa pelaburan yang disyorkan oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan tertentu. Jadi, bolehkah kita cakap UMNO dalam tabung haji itu sakau? Dalam kes tabung haji. Pada saya, tak perlu kita cakap begitu. Tetapi cukuplah kalau kita katakan bahawa pada 2014 sehingga 2018, siapa di belakang tabir tabung haji itu? Siapa kerajaan yang memimpin pada waktu itu? Dan siapa yang mempengerusikan tabung haji? Dan siapa ahli lembaga pengarah yang telah membuat keputusan tentang pelaburan beberapa aset tabung haji di dalam dan di luar negara? Okey. Siapa yang patut tahu? Siapa yang patut ditujukan? Tak perlu kita cakap UMNO, tapi kita kena cakap siapa orang-orang UMNO yang terlibat dengan aktiviti sepanjang 2014 hingga 2018. Okey. Perkara ini kita nampak biasa. Tetapi tiba-tiba selepas pilihan raya Negeri Sembilan ni lah, biasalah kan, KJ kan, dia nak cedok sana, dia nak cedok sini, oportunis kan. Sekiranya dia membawakan satu yang baik, dia akan cakap lah kan, memberi manfaat kepada dia akan cakap lah. Cuma dia kata parti UMNO dalam keadaan kempen pilihan raya Negeri Sembilan ada perkara-perkara yang perlu disenyapkan. Ini berkaitan dengan RCI tabung haji, supaya UMNO tidak ditekan sakau-sakau dalam kempen dan beri impak yang besar dalam kempen. KJ menyatakan pemimpin-pemimpin UMNO terpaksa melarikan isu dalam berkempen daripada bercakap tentang tabung haji. Kerana bila bercakap pasal tabung haji, ianya mestinya bercakap tentang kegagalan pengurusan kewangan, salah guna kuasa dan bla 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 dan bla. Tetapi perkara ini dibangkitkan oleh KJ sejurus selepas BN menang besar dan menubuh kerajaan di Negeri Sembilan. Dengan terang dan jelas dia menyatakan sepatutnya UMNO kenalah mengakui bahawa kegagalan urus takbir dalam tabung haji itu telah menyebabkan kedudukan kewangan tabung haji itu menjadi lebih teruk dan mengalami kerugian yang sangat besar. Secara amnya, ianya satu motivasi, tetapi secara khususnya melihat dan menampakkan kegagalan tabung haji itu adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang bercakap pasal perkara ini bukan DAP, yang bercakap pasal perkara ini bukannya PKR atau Amanah, yang bercakap pasal pemimpin UMNO hendaklah mengakui bahawa kegagalan urus takbir itu menyebabkan kewangan tabung haji itu rugi adalah Khairi Jamaluddin, yang suatu masa dulu pemimpin kanan, Menteri Kanan dalam pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Jadi, kalau kita lihat, poin KJ sebenarnya simple aja. Kalau UMNO nak tunjuk sesuatu yang lebih baik selepas beberapa perkara, antaranya kita kena sedar apa yang kita buat, kesalahan yang kita buat
harus kita perbaiki, harus kita sedari dan bertabar. Itu sebenarnya yang KJ dah cakap. Tetapi dalam konteks RCI itu sendiri, dia menjurus kepada kesilapan pemimpin-pemimpin yang dilakukan oleh rakan-rakan KJ dalam UMNO. Itu sahaja. So kalau kita lihat begini, sebenarnya kalau kita nak katalah RCI ni kita main sentimen dan persepsi, tentunya dia mengarah kepada dua perkara. Mengelak daripada dituduh menyakau, dan kita memberi tekanan kepada seseorang untuk mengatakan diorang tu yang melakukan kesalahan. Perkara ini kalau kita nak lihat, dianya berlarutan sehingga ianya menunjukkan persepsi saja. Persepsi inilah yang menjadi risiko yang sangat bahaya kepada strategi kepimpinan dan juga strategi kerajaan madani. Sebab kerajaan madani ni, dia bukan cerita pasal persepsi macam UMNO ni. Kalau UMNO dia cerita kehilangan kuasa, kalau UMNO dia cerita pasal tanah Melayu akan orang Melayu akan hilang tanah, kan. Tetapi dalam konteks kerajaan madani, dia adalah number. Dia adalah satu pencapaian dari segi peratusan. So kalau kita ni masih lagi bermain dengan persepsi tentang sakau, ianya tidak akan memberikan apa-apa makna, walaupun sebenarnya telah terbukti dalam penemuan RCI itu sendiri, orang ini dan orang ini diperakui telah menyalahgunakan kuasa dan juga tatbik urus melibatkan kerugian kepada tabung haji dari segi pelaburan. So sampailah satu masa Ashraf Wajudi menggunakan persepsi untuk mengenakan kerajaan juga. Senang je dia kata, kalau betul ini yang berlaku, kenapa tak dakwa? Jangan main sentimen. Jangan gunakan perkara-perkara ini sebagai agenda politik, agenda persepsi politik. Oh, UMNO memang sakau. Itu je sepanjang masa you cakap. Daripada kempen pilihan raya, dah tubuh kerajaan, dah menang, dah kempen pilihan raya, sakau. Tetapi sewaktu laporan RCI itu siap pada 2022, dalam strategi pentadbiran Anwar Ibrahim, ia juga memikirkan tentang impak sekiranya dipublishkan laporan ini, diberikan diberi pemakluman kepada orang ramai tentang laporan RCI ini. Kenapa Anwar Ibrahim PMX 2022 tidak menyiarkan keputusan RCI itu kepada umum? Kenapa? Sebab waktu itu tabung haji dalam keadaan proses untuk diperbaiki kewangannya. Sekiranya laporan yang sebegini dikeluarkan dalam proses kita nak memperbaiki kewangan tabung haji ini, ianya akan memberikan impak yang besar. Impak dia, pendeposit, pelabur akan menjadi kurang yakin dengan tabung haji dan memikirkan mungkin suatu hari nanti tabung haji akan bankrupt. Inilah sebabnya kenapa Anwar Ibrahim mengambil masa yang sangat lama untuk memastikan kedudukan kewangan tabung haji itu diselesaikan dahulu dan barulah nak diberi tahu kepada semua rakyat Malaysia. Dan pada 29 Januari pada 29 Julai 2026, setelah mesyuarat kabinet, ini bagusnya PMX, mungkin dia kata, okey, saya nak isytiharkan laporan RCI ini kepada orang awam. So siapa menteri yang bersetuju, siapa menteri yang tak bersetuju. Dalam tu memang ramai ada kan, masing-masing nak jaga portfolio, masing-masing nak jaga politik masing-masing. Maka kita setuju untuk kita berikan kepada orang ramai tentang keputusan laporan RCI itu. Dalam kabinet tu Zahid ada, Mak Hassan ada, Khalid Nordin ada. So mereka-mereka ni semua orang UMNO dan tahu sebenarnya siapa yang melakukan perkara ini.
di sekitar 2014 hingga 2018. So mau tak mau kena terima. So Anwar Ibrahim, terima kasih kerana Kabinet telah bersetuju untuk kita mengisytiharkan laporan RCI ini, maka kita isytiharkan. Dan setelah pengisytiharan ini berlaku, maka ramailah yang telah panas. Dan bahagian penguasaan SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga Poli Diraja Malaysia menjalankan siasatan. Beberapa Induk telah dipanggil. Dan kalau kata Ashraf Wajidi, kenapa tak dakwa kalau tak sakau? Inilah sebabnya. Anwar bukan saja untuk menyelesaikan masalah, Anwar takut kesan daripada pengisytiharan ini membuatkan pelabur merasa kurang selesa dan mungkin membawa keluar duit, menyimpan di dalam tempat lain. Sebab apa? Dah tak ada keyakinan kepada tabung haji. Sebab itu 2022, 2023, 2024, 2025 sehinggalah 2026, selama 4 tahun Anwar telah memperbaiki kewangan tabung haji secara khususnya dan juga memperbaiki kewangan ekonomi Malaysia secara amnya. Terima kasih CMX atas jasa baik dalam memperbaiki ekonomi. So, part keempat adalah part terakhir dalam isu RCI ini. RCI ini bukan setakat tentang kedudukan kewangan, tentang prestasi kewangan ataupun aktiviti tabung haji ataupun pelaburan tabung haji itu sendiri. Sebenarnya RCI ini juga merupakan ujian kepada kerajaan Madani. Kenapa saya kata macam itu? Kerana sekitar 2018 sehingga 2022, persepsi sering dimainkan oleh musuh-musuh kerajaan Madani tentang beberapa perkara. Contohnya tentang pengambilan aset tabung haji oleh Kementerian Kewangan, yang dikatakan pengambilan itu sebenarnya syarikat bukan orang Islam yang ambil lah, aset tabung haji dijual oleh orang, dibeli oleh orang luar negara lah. Tapi sebenarnya situasinya lain. So persepsi ini sering berlaku, dan juga kerajaan Madi juga menafikan perkara ini dan sering juga dalam politik mengatakan tentang UMNO sakau, dan perkara ini berlaku sekian lama sehingga Ashraf Wajidi seperti saya cakap tadi kalau betul salah kenapa tak dakwa. So kita tak nak nanti dalam pilihan raya yang akan datang ni kita akan masih lagi memain persepsi tentang RCI. Come on. Saya minta kepada kerajaan Madani lepas ini ataupun semua penggiat-penggiat politik kena akur. UMNO sendiri kena akur. So inilah masanya untuk membersihkan ahli-ahli UMNO yang terlibat dengan tabung haji ni. Siapa yang didakwa, ketepikan daripada kepimpinan dan juga barisan untuk pilihan raya akan datang. Sama juga macam parti-parti lain macam PKR sini ada masalah. Macam mana cara PKR membersihkan parti dia dengan menerima perletakan jawatan Rafizi yang memang menjadi duri dalam daging? Itulah cara pembersihan dalam konteks PKR itu sendiri, bagus kan. Sedang sekarang ni pun Rafizi bawa bersama, parti bersama tak jalan pun kan. So UMNO sendiri sebenarnya dalam konteks RCI ini, dalam konteks tabung haji ini, sebenarnya inilah masanya untuk Zahid Hamidi mengenepikan siapa yang rosak dalam UMNO tu sendiri. Senang. Bukan kau yang membayarkan, okey KJ kau keluar, okey kau Syamuddin kau keluar. Bukan tu. Sebenarnya RCI itu sebenarnya menjadi satu platform yang kuat untuk UMNO sendiri cuci lah orang-orang dia tu kan. Macam Isa Samad dah masuk ke dalam dah kan. Jadi inilah cara untuk membersihkan UMNO tu. Kita sebagai seorang politik, kita kena pastikan bersih sebersih-bersihnya. Itu cara pembersihannya dalam UMNO kan. Dalam PKR, cara pembersihan dia masukkan parti binatang. Anwar Ibrahim, dia nak keluar, dia keluar kan. Baru-baru ni ada lagi isu baru, tak apa, tak ada masalah kan. So dalam konteks kerajaan Madani ini sendiri, janganlah kita menyatakan UMNO ni sakau sampai ke pilihan raya akan datang dan UMNO akan cakap, tengok PH gunakan RCI sebagai kempen politik. Sebenarnya tak ada apa-apa pun, kita orang tak salah pun. Betul lah dia cakap kan, tak ada sakau pun dalam RCI ni. Memang tak adalah perkataan sakau kan, tapi membawa maksud
kau ambil duit tu, kau gunakan untuk kepentingan peribadi, kau buat pelaburan yang sara untuk kau dapatkan hasil daripada pembelian saham-saham di tempat yang dilaburkan tu. Terus terang cakap, sebenarnya siapa yang terlibat dengan tabung haji 2014 sehingga 2018 adalah orang yang membuat kesalahan dalam tabung haji. So, siapa pada waktu tu? Kerajaan Barisan Nasional. Siapa yang pegang tabung haji? Siapa Menteri Agama yang terlibat dengan agensi korporat ni? So, masing-masing sekarang senyap, kan? Termasuk Ashraf Najidi pun ada terlibat dalam tu. So, kalau kita lihat sebenarnya RCI ini membuka satu langkah supaya kita membuktikan yang sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam kepimpinan UMNO tu ni, yang dalam tabung haji tu memang betul lakukan kesalahan. Cuma perlu disiasat, perlu dibuktikan, didakwa di mahkamah. Sekian saja daripada Paling Tarbus. Assalamualaikum.